masak apa tu? Jom hari ni kita buat kuih ketayap yang lembut dan berongga cantik. Makan pula bersama inti kelapa yang rasa lemak-lemak manis. So, mula untuk kulit ketayap, kita kisarkan 5 ke 6 helai daun pandan bersama 1 cawan air. Kisarkan sampai ia hancur. Lepas tu kita boleh tapiskan. Untuk warna, kita letakkan sedikit pewarna hijau dan kita kacaukan sebati. Untuk adunan tepung dia, kita masukkan 2,5 cawan tepung gandum, setengah sudu kecil garam dan kita kacaukan sampai ia sekata. Masukkan santan cair sederhana dalam 3 cawan, 1 biji telur dan kita kacaukan sampai semua sebati. Masukkan 2 sudu besar minyak, lepas tu kita boleh masukkan air daun pandan yang kita kisar tadi, kacaukan semua sampai sebati elok. Lepas tu kita boleh tapiskan adunan. Lepas tu bolehlah kita masak kulit dia. Sapukan sedikit minyak, kita tuangkan adunan. Lepas tu kita boleh ratakan macam saya buat ni. Tips nak dapatkan kulit yang berongga, masukkan adunan masa betul-betul fry pan tu panas. Bila dah masak, kita boleh angkat. Lepas tu kita boleh sudukan inti kelapa. Untuk resipi inti kelapa ni, jom kita recap sedikit. Tapi untuk detail boleh tengok video tepung bungkus sebelum ni. Kita masukkan ke semua bahan-bahan yang saya tulis di caption. Lepas tu kita cairkan air gula dan kita masukkan kelapa parut. Masakkan sampai agak kering. Lepas tu kita masukkan tepung gandum. Kita masakkan sekejap, agak dah tak basah, kita boleh letak api dan sejukkan. Lepas tu bolehlah kita sambung gulung kuih ketayap kita. Lipatkan kiri dan kanan. Lepas tu kita gulungkan dari bawah ke atas. Macam saya buat ni. Tips nak dapatkan kulit yang flawless dan licin pula. Boleh tuangkan adunan masa fry pan tak panas dan sapukan sedikit je minyak. Tapi terpulang pada cita rasa korang nak tekstur kulit macam mana. Tapi untuk saya lebih sukakan tekstur yang kulit ketayap yang berongga dan kasar macam ni. Sialah menu kuih untuk buka puasa hari ni. Kuih ketayap bersama inti kelapa yang lemak manis. Memang sedap. Kulit dia lembut dan rasa lemak masin di hujung lidah. Makan pula inti kelapa yang masih basah. Memang cair je di mulut. Banyak-banyak kuih, inilah antara kuih yang menjadi favourite saya. Kalau jumpa, mesti akan beli. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!